Musim kemarau berpanjang di Kelantan antara punca harga lembu korban bagi Aidiladha tahun ini meningkat kira-kira 10%. Harga haiwan ini kini mencecah sekitar RM5,500 hingga RM6,600 berbanding RM5,000 hingga RM6,000 sebelum ini. Kenaikan itu apabila musim kemarau, rupuk tak ada. Apabila rupuk tu tidak ada, jadi kita terpaksa mengimport rupuk daripada luar. Jadi kita nak mengekalkan maintenance gemuk kita tu, kita terpaksa lah. Terpaksa cari dengan moden, contohnya rupuk jerami kita ambil daripada Kedah. Kos pengangkutan, kos makanan, ini agak slow sikit lah tahun ni berbanding dengan tahun-tahun lepas. Akan tetapi kita tak boleh tahu corak dari segi customer ni macam mana trend dia berbeza. Kadang-kadang seminggu tu baru rancak. Selain itu, penjagaan rapi termasuk pemberian vitamin tambahan diperlukan bagi memastikan kesihatan ternakan kekal baik. Beliau berkata setakat ini 20 ekor lembu telah ditempah, namun permintaan agak perlahan berbanding tahun lalu. Di ladang seluas 14 hektar di kampung Pulau Raja, Tumpat yang diusahakan bersama rakan kongsi, mereka kini memiliki lebih 500 ekor lembu dengan 200 ekor diperuntukkan untuk ibadah kurban.